kena berkawan dengan orang yang ada misi yang sama. Kita tak boleh kaya dalam circle, lakar pergaulan. Bila kita cakap tentang 1 juta saja menabung emas, kaya lah kau. Dia pusing dia pula kita. Bila kita menabung, dia cakap, kedekut lah kau. Kita tak boleh kaya duduk dalam pergaulan circle yang macam tu. Kita kena bergaul dengan orang yang ada misi yang sama. Dia menabung, kita menabung. Dia bina harta, kita bina harta. Saya boleh pergi menyelam ni sebab berkawan dengan penyelam lah. Saya tak pernah fikir saya akan pergi menyelam tu. Ada founder FMD kita, murid saya, dia diver, dah dive lebih 10 tahun. Dia ajak. Sebab berkawan, pergi menyelam. Kalau tak, saya tak pernah tahu, tak pernah ada idea saya nak pergi menyelam. Penting dengan siapa kita berkawan. Sebab tu kita buat program fizikal macam ni. Suatu hari nanti, tuan-puan akan jadi orang kaya di Tawau. Ini adalah kawan-kawan tuan-tuan dan puan. Tuan-puan dah tak boleh berkawan dah dengan orang biasa. Bukan tak nak tuan-puan, tak masuk. Discussion tu tak masuk. Orang kaya dia sentiasa fikir macam mana nak jadikan diri kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dia tak nak sibuk hal orang lain. Dia tak nak sibuk hal orang lain. Dia sentiasa sibuk dengan diri dia. Apa yang aku boleh jadi lebih baik? Okey? Satu, belajar, dapatkan ilmu. Yang kedua, berkawan dengan orang yang betul. Kalau tuan-puan guna akaun media sosial, tengok media sosial kawan-kawan tuan-puan tu, yang mana cerita pasal sibuk pasal hal orang lain dah unfollow, unfriend. Buang masa. Follow orang yang letak konten yang bagus-bagus, yang mendorong kita menjadi diri kita dalam versi yang lebih baik. Okey? Okey. Sekarang ni, yang J100 dengan 5G Associate ni kita sedia 5 tahun. Belajar betul-betul, buat betul-betul, tuan-puan akan capai kejayaan tu. Dalam masa 3 ke 5 tahun tak kerja pun ada.